Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya hadir mewakili Kaunselor Nur Hayati di majlis bagi zon Tambun. Bersama-sama dengan saya adalah pengetua sekolah dan juga Cikgu Anwar. Kita hadir untuk menyampaikan 10 tong sampah kepada pihak sekolah kerana kita ingin menyahut seruan Majlis Bandar Raya Ipoh untuk kita pastikan bahawa kawasan persekitaran kita ini sentiasa bersih. Jadi kita sumbang 10 tong ini bagi memastikan kawasan persekitaran sekolah ini dapat dijaga dengan baik, pelajar-pelajar dapat buang sampah dengan tertib dan teratur, dan ini juga memudahkan pihak sekolah ataupun kaki tangan untuk melakukan kerja-kerja pembersihan apabila kita ada sampah yang proper, sampah yang lebih elok, untuk kita pastikan bahawa kawasan sekolah ini sentiasa bersih. Yang paling penting adalah untuk kita mengamalkan satu sikap ataupun teladan yang baik untuk kita sentiasa menjaga kebersihan sekolah. Isu ini telah dibangkitkan pada minggu lalu apabila saya hadir, dan insyaAllah sekejap lagi saya akan hadir bersama-sama dengan kaunselor untuk kita melihat sendiri punca kepada isu ini. Dan sebelum ini dipahamkan pihak Majlis Bandar Raya Ipoh telah menurap semula jalan lebuh perpaduan selatan di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Tambun. Jadi apabila jalan itu telah diturap, jadi paras bonggol yang lama itu telah dia sama paras ataupun sama tinggi dengan jalan raya yang telah diturap. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Majlis Bandar Raya Ipoh kerana telah menurap jalan raya di hadapan sekolah. Namun kebimbangan pihak sekolah, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar sewaktu sesi persekolahan ini perlu dititik beratkan oleh Majlis Bandar Raya Ipoh untuk kita mengurangkan risiko kemalangan, dan kita juga memberikan peringatan kepada pemandu-pemandu kenderaan yang akan melalui di hadapan sekolah menengah Tambun ini supaya berhati-hati kerana waktu persekolahan ini adalah waktu puncak, waktu penting pelajar dan ibu bapa keluar masuk, dan bagi memastikan keselamatan semua pengguna jalan raya, kita berharap Majlis Bandar Raya Ipoh dapat menaik taraf semula bonggol di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Tambun ini. Dan hari ini juga saya mewakili Kaunselor Nur Hayati sampaikan sumbangan kepada Kelab Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tambun. Ini juga salah satu ikhtiar kita untuk memberikan sokongan padu kepada program-program yang dianjurkan oleh sekolah. InsyaAllah dari masa ke semasa saya telah berbincang dengan pengetua Pejabat Pusat Khidmat Raya Abdullah Kinta, YB Arafat sendiri minta untuk saya hadir ke sekolah, dan beliau minta untuk turun dan menyantuni segenap lapisan masyarakat di sekolah, dan insyaAllah beliau akan sentiasa memberikan komitmen dan akan meluluskan beberapa permohonan yang telah dihantar oleh pihak sekolah, dan membuktikan bahawa komitmen YB Arafat sebagai Adun Hulu Kinta kepada kawasan Hulu Kinta ini dan juga masyarakat yang berada dalam kawasan Hulu Kinta ini. Sebenarnya saya nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada pengetua sekolah kerana memberikan saya ruang sepenuhnya untuk bertemu dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tambun. Pelajar ni kalau ikutkan saya tengok daripada awal saya hadir, sekolah ini antara sekolah yang sangat aktif. Mereka sering melakukan program-program yang memberikan manfaat kepada murid-murid di dalam sekolah ini. Hari ini juga saya hadir di Dewan, ada program Minggu Bahasa Inggeris yang sedang berjalan, dan ini merupakan satu inisiatif baru, dan insyaAllah ada kesempatan lain saya akan hadir ke sekolah ini untuk menyantuni pelajar-pelajar dan juga guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Tambun ini sebagai pemimpin muda. InsyaAllah saya akan sentiasa mendekati pelajar-pelajar dalam sekolah ini, yang mana mereka ni juga akan menjadi pemimpin muda pada masa akan datang. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pihak sekolah ingin melakukan jutaan terima kasih kepada ahli majlis dan wakil adun kerana menyumbang tong sampah dan seterusnya menyumbang kepada Kelab Guru. Dengan sumbangan ini kita akan buat program-program untuk persahabatan dan mengakrabkan hubungan antara guru-guru dan antara pelajar.